Okey, baik. Kita nak mula potong. Tapi sebelum tu, Abi nak tunjukkan dekat perempuan. Okey, yang depan ni satu suku kita nak lebihkan untuk kedut. So, kedut ni sekejap kita nak bawa dia pergi kat situ. Sikit je. Mana-mana. Okey, dan lagi satu. Untuk baju ni. Okey, kalau siapa yang rasa luas leher dia. So, macam mana nak naikkan? Naikkan macam ni. Ambil daripada sini 1.5 inci. So, naikkan. Okey, yang ni jangan usik. Naikkan macam ni. Okey. Macam tu. So, untuk depan ni, naikkan 1.5 inci. Macam tu. Okey, nampak tak? Ni cara kita nak naikkan. So, yang lain-lain ikut sahaja pola ni. Ikut sahaja. Okey, baik. Sekarang ni kita nak potong. Okey, jom kita potong. So, kita nak potong. Okey, nak start daripada bawah dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, tak payahlah lagi nak bagi basi bagai ya. Tak payah nak bagi basi bagai sebab pola ni dia dah siap sedia dengan basi. Okay, so kita potong bawah. Lepas tu kita potong bahagian atas pula. So, yang ni dia dah memang loose tau. Kalau siapa yang tak suka nak pakai sendat-sendat, ketat-ketat, yang ni dia memang loose. Okay, kita ada dua jenis raglan. Satu raglan fishtail. Raglan fishtail ni dia memang loose. Kalau raglan yang biasa tu, maksud dia ada cutting sikit. Okay. Okay, potong je ikut yang tu. So, memang mudah untuk newbie. Tak payah nak fikir banyak dah. Okay. Cumanya bagi tahu Kak Ngah, nak pola saiz apa. Bagi ukuran dada ngam-ngam. Okey, jangan nak potong pula yang corner tu. Okey, so settle bahagian belakang dan berdepan. Yang sekarang ni kita nak potong pula bahagian belakang. So, siapa yang nak tengok macam mana kejadian, tunggu sekejap. Abi akan sambung. Abi akan sambung buat sampai siap. Okey. Betul tak? Okay, sini kita potong bahagian sisi. Nampak tak? Dia memang loose. Jangan risau. Kalau nak buat jubah, laburkan je. Okay. So, sekarang ni dah pun siap. Okay, sekejap saya potong ni. Dah pun siap untuk bahagian badan. So, kita nak pergi belah sana pula. Kita nak potong bahagian tangan. Okey, kita nak potong dia punya tangan, kena buat macam ni. Nak potong tangan dia kena buat macam ni. So, baju tu kalau kita nak bagi dia nampak cantik, perempuan buatlah cuff kat ujung. Buat cuff. Bila kita buat cuff ni, dia nampak design dia tu lain sikit. Alah nampak comelnya, alah cute-nya. Bila ada cuff tu dia lain. Okey, walaupun dia raglan. Okey, lepas tu ambil pola ni. Dia kena buka macam ni. Buka macam ni. Lepas tu kita tengok bagi dia sama. Bawah tu dia sama. Okey. Lepas tu kita letak. Lepas tu kita potong. Okay. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Gitu. So, tangan raglan ni dia ada cuff betul lah. Yang ni cuff dia ni. Yang ni ada cuff dia. Macam tu. So, cuff ni kita kena bubuh kertas ni. Kita kena bubuh kain gam yang agak keras sikit. Jangan keras sangat. Nanti tak sedap pakai. Okay. So, yang ni bahagian tangan Bahagian tangan ni mudah je kalau kita nak tahu. So, untuk tangan, yang tajam ni dekat bahagian belakang. Gitu. So, potonglah sisi dia ni. Mudah je. Saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak buat. Saya tak sama pula ujung ni.
Okey, sikit lagi kena pergi Coca-Cola Kedah pula. Okey. Nampak tak? Nak potong dia sat saja. Tak sampai 5 minit pun. Sebab Awi duk pok-pek kan? Oh, teruk lah sikit nak kena mengiring. Okey. So, siap.